Bagi tahu nama tempat korang. Paling dekat dengan saya sekarang Bukit Stongkol tau. Dekat Taman Aka ada buka area bank dengan kedai mamak. Taman Aka ke Alu Aka? Aduh mak, orang tak panggil Taman Aka bang, orang panggil Alu Aka bang. Jerantuk Hill. Aduh, tak ada jauh lagi ke? Area mana? Kuantan. Sakit belakang ke? Tak. Saya nak mandi. Cuma saya nak tanya korang car wash. Kau ni cek pasal dengan aku ni kipas ni. Sial. Kalau nak baiki, saya tak nak repair kereta bang. Saya nak pergi car wash bang. Saya nak pergi basuh kereta bang. Dekat IM3 tu ada. Bagi nama kedai boleh? Bagi nama kedai korang. Nama car wash tu. Assalamualaikum. Kat Berserah ada. Saya dekat bandar je saya duduk ni korang. Saya berdekatan dengan Air Putih. Saya berdekatan dengan hospital. Mari saya basuh Baluk. Jauh. Batu 3 sebelah share tu ada car wash. Sayang aku. Bersih tak? Melayu ke yang basuh? Kalau orang luar basuh aku tak nak. Paling dekat Sekilau. Gambang tu sebelum tol. Jauh sangat. Jambu car wash awak. Sana bersih basuh. Jambu car wash kat mana? Simpang 4 Bukit Berut ada. Simpang 4 Bukit Berut. Hala ke Jalan Wak Hajang tu ke? Dekat Kubang Buaya tu ada. Kat balai polis tu. Assalamualaikum. Salam. Pergi Mr. Carbon je bersih. Mr. Carbon kat mana? Triang ada. Tak nak jauh-jauh. Kat luar KP. Kat atas KCM ada. Lepas tu kau nak aku terbangkan kereta aku naik atas? Ha? Kat ujung highway Alustar ada. Makcik. Sebelah Toyota ada cuci-cuci car wash. Ni area mana korang sebut ni? Banyak punya car wash yang korang tahu Aku ni paling susah betul nak cari car wash kat Kuantan ni yang manual tau. Yang melak. Jauh-jauh siang tu lah tu. Sampai ke Penang tu. Sampai ke Kedah tu. Kat Amerika ada car wash Melayu. Kuantan Pelik pun ada parking bawah. Ni maksud dia susah tidur sebab susah nak cari. Sebab tak tahu. Bukit Stongkol ada banyak. Okey last lah. Bukit Stongkol dekat mana? Sebab Bukit Stongkol paling dekat dengan aku ni. Dekat area mana yang ada sekarang ni buka? Sekarang ni yang buka. Lepas tu bagi timing sekali sampai pukul berapa dia buka. Cuci kat rumah kak? Tak nak. Depan kubur Cina? Depan kubur Cina bukan bangunan derek kedai ke? Kat situ.